Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby sekalian. Video ini saya tujukan khusus kepada sahabat saya yang juga merupakan ahli Parlimen Hulu Langat, iaitu saudara Sani Hamzan, dengan satu ucapan. Tolonglah berubah, wahai Sani. Tolonglah jadi lebih profesional. Kalau anda tak mampu untuk berubah, anda berhenti sajalah. Cukuplah penyakit anda dahulu itu dijadikan sebagai pengajaran. Boleh? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebetulnya saya macam tak berapa seronok nak buat video untuk mengkritik atau untuk mengutuk ataupun untuk menghentam Sani Hamzan ini. Sebab Sani Hamzan ini pernah menjadi sahabat saya. Kami pernah sekapal. Bahkan kami pernah sepentas pun ketika beliau masih lagi merupakan pemuda PAS. Dan pada ketika itu, saya melihat beliau sebagai masa depan dalam PAS ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beliau ini memang petah bercakap. Seorang yang ada karisma untuk berpidato. Suara beliau lantang. Memang ciri-ciri seorang pemimpin yang memang selama ini dilahirkan dalam PAS. Iaitu pemimpin yang duduk di atas jalanan, yang duduk di atas pentas, yang boleh membangkitkan semangat ribuan penonton. Tetapi itulah, takdir telah menentukan yang beliau telah pun melompat parti, menyertai Parti Amanah mengikut sahabat-sahabat kami yang lain, dan seterusnya Allah juga telah mentahdirkan beliau untuk menjadi ahli Parlimen Hulu Langat, which is baguslah. Sekurang-kurangnya itu memang merupakan benda yang beliau layaklah secara asasnya untuk jadi MP. Tetapi selepas menjadi MP, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau boleh dikatakan berubah sama sekali. Daripada seorang yang boleh dikatakan agak berkarisma ketika zaman pemuda dahulu, beliau berubah menjadi seorang yang begitu tidak profesional, seorang yang brash, seorang yang memang tidak segan silu untuk menghaburkan perkataan-perkataan yang tidak sedap untuk didengar, bahkan sudah hilang profesionalisme beliau dalam menjadi seorang ahli politik. Dan benda yang saya cakap ini bukan satu benda yang kita macam agak-agak ataupun macam dengar-dengar apa-apa. Memang kita semua tahu betapa Sani Hamzan ini memang cukup suka mengganggu perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang, dan cara yang beliau gunakan itu memang kadang-kadang menyakitkan hati. Tak habis-habis peraturan dewan atau melakukan perkataan yang kasar dan sebagainya. Tetapi itulah, seringkali beliau terlepas daripada dikenakan tindakan oleh Speaker Dewan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebagai contohnya, jom kita lihat perbahasan yang agak lama ini yang membabitkan beliau dan juga ahli Parlimen Pendang. Jemput tuntun. Rasanya nanti. Tebuk atap. Tebuk atap. Terima kasih Larut. Sekarang saya jemput. Kami tak jadi kerah lah Hulu Langat. Bagan, disilakan. Hang Pendang apa? Beruk. 10 minit. Hang beruk. Pendang beruk. Pendang beruk. 36-12. Pendang beruk. Bagi. Dia sebut dulu. Saya kata Sebut saya dulu. tak jadi Dia sebut dulu ke? Hulu Langat. Dia sebut dulu. Hulu Langat. Ini satu lagi perangai tak elok ni. Ini lagi satu perangai tak elok. Hulu Kalau Langat. dalam kempen pilihan raya, jadi pertama kali. Hulu Langat. kita nak adu Hulu domba. Langat. Buat cerita tak betul. Dia Hulu baru pertama Langat kali. pun dah buat cerita tak betul. Ini jadi masalah ni Perikatan Nasional. Kata Tuan nak yang- bersih. Tuan Kata yang nak dipertua. bersih. Hulu Langat. Tapi perangai tak betul. Hulu Langat. Tuan Yang Di-Pertua, Baik, saya bagi amaran. saya minta dia tarik balik Tuan Yang Di-Pertua. Okey. 36-12. Hulu Langat, sit down. Hulu Langat, Tuan Yang Di-Pertua. sit down. Halo. Hulu Langat, sit down. Ya Muhammad, dengar. Dekat sini kita dapat perhatikan tuan-tuan dan puan-puan betapa Sani Hamzan memang betul-betul macam kanak-kanak Raibina. Macam budak-budak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, saya tahu kesalahan boleh juga diletakkan sedikit ke ahli Parlimen Pendang. Kerana ahli Parlimen Pendang duk kata kita bukan nak jadi kera dan sebagainya. So mungkin itulah yang telah membuatkan Sani menjadi sedikit sentap dan koyak. Tetapi tindak balas beliau, pendang beruk. Betul-betul macam budak-budak. Bukan macam ahli parlimen, bukan macam orang yang dibayar gaji sampai belasan ribu ringgit setiap bulan untuk menjaga hal ehwal kawasan Hulu Langat. Beliau ini berperangai macam kanak-kanak yang duk bergaduh tepi padang. Yang duk bergaduh main bola tak puas hati, ejek-ejek nama bapa, ejek-ejek nama mak. Macam itulah perangai dia. Itulah isu dia tuan-tuan dan sekalian. Dan itu memang sangat-sangat mengecewakan sebenarnya. Sebab kita expect sebagai seorang ahli parlimen, beliau dan lagi seorang RSN Raya boleh menunjukkan profesionalisme yang bagus. Even Raya boleh saya katakan lebih profesional. Raya ini cuma dibongok je kadang-kadang. Tetapi dia tak ada sampai kata, beruk. Macam tak kena tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi itulah, ketika perbahasan sidang khas Parlimen berkenaan dengan tarif Amerika Syarikat yang diadakan baru-baru ini, beliau sekali lagi koyak.
Kali ini ketika ahli Parlimen Bacuk iaitu Syahir Sulaiman membentangkan hujah beliau. Jemput tonton video ini. Selingan sedikitlah Puan Di-Pertua mengusik tengah hari ini. Dalam banyak-banyak negeri saya kira Selangor yang akan soft landing dalam isu ini. Menteri pun senyum tu. Kerana desas-desus yang dinafikan sebelum ini, saya dengar ada perkembangan baru lepas raya baru-baru ini. Jadi kita tunggulah, tak lama lagi mungkin Selangor bakal mendapat MB yang baharu, MITI bakal mendapat menteri yang baharu. Sahabat saya Menteri Ekonomi yang boleh bercuti waktu negara berdepan dengan perang ekonomi ini, saya serah pada rakyat untuk menilainya. Beralih kepada topik seterusnya, kedaulatan ekonomi negara, satu penegasan. Poin yang Di-Pertua, dalam dunia yang kian dicengkam oleh persaingan kuasa besar, Malaysia tak boleh leka atau alpa dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi negara. Kedaulatan ini bukan sekadar dalam neraca pelaburan semata-mata, tapi mencerminkan keupayaan negara untuk membuat keputusan ekonomi secara bebas, berdasarkan kepentingan nasional, jauh sekali untuk tunduk kepada sebarang bentuk penjajahan baharu oleh mana-mana kuasa besar dunia. Pada masa sama, Malaysia perlu mempercepat yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya kira seluruh Dewan setuju bahawa usaha ini perlu dipercepatkan. Bukan sekadar ke hulu ke hilir telefon sana sini kerap kali yang disebutkan oleh Perdana Menteri, tapi kena expedite the process, mempercepatkan kepelbagaian rantaian bekalan dan memperkukuh hubungan dagang pelbagai hala di peringkat ASEAN, OIC dan Kerjasama Perkongsian Ekonomi RCEP dan CPTPP. Bacuk, saya minta Bacuk tarik balik tadi tu yang kata telefon ke hulu ke hilir tu. Itu maksudnya Perdana Menteri dia cakna, dia bertindak. Dia bekerja untuk menyelesaikan masalah tu. Saya nak minta Bacuk tarik balik. Sebab itu sangkaan buruk tu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya minta tarik balik. Apa perkataan yang salah? Saya minta tarik balik. Hulu Langat, sila duduk. Hulu Langat, sila duduk. Hulu Langat. Hulu Langat. Sila duduk, sila duduk. Tenang, tenang semua. Aku bodek kamu. Hulu Langat. Rehat dulu Hulu Langat. Duduklah bagian. Ahli-ahli yang berhormat lain sila duduk. Hulu Langat. Sila duduk. Melampau ni. Saya bukan sangka buruk pada PM, ini satu pujian. PM rajin luar negara, rajin telefon pemimpin luar negara, itu satu pujian, satu kehebatan. Apa ini ulangan? You duduk. You duduk. You duduk. You duduk. Saya tak nak ulaslah apa yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda dah lihat dengan jelas. Cumanya melalui video ini, saya harap anda boleh sampaikan kepada Sani Hamzan kerana saya ada sedikit nasihat untuk beliau dari seorang kawan lama. Wahai Sani, saya tahu anda seorang yang baik. Saya tahu anda seorang pemimpin politik yang sebenarnya ada kaliber. Tetapi apa yang anda lakukan pada ketika ini langsung merancatkan sama sekali segala imej baik yang pernah anda tunjulkan satu ketika dahulu. Orang Hulu Langat undi anda bukan untuk melihat anda menjadi macam kanak-kanak Rabina dekat dalam parlimen. Orang Hulu Langat undi anda bukan nak tengok anda buat perangai macam budak-budak yang duk mengejek sana, mengejek sini dan duk bergaduh sana, bergaduh sini, provok sana, provok sini dalam parlimen. Orang Hulu Langat malu tahu dengan perangai anda ni. Orang Hulu Langat pun siap-siap tak nak ngaku, oh itu ahli parlimen aku. Even, minta maaf saya cakap, anak isteri anda pun mungkin malu nak mengaku anda ini bapa ataupun suami. Sebab apa? Sebab perangai anda yang sangat kebudak-budakan. Anda bayangkan perasaan anak anda, wahai Sani. Kan? Anda ada anak kan? Anda bayangkan perasaan anak anda. Bila kawan dia kata, kau tengok bapak kau, asal bapak kau perangai macam tu kat parlimen? Apa budak tu nak jawab masalahnya kan? Malu dia, Sani. Sebab saya tahu, kalau saya lah anak anda, saya akan malu yang teramat sangat dengan sikap bapak saya yang langsung tak profesional dari Dewan itu. Jadi saya minta sebagai seorang sahabat lama, saya nasihatkan anda dan nasihatkan diri saya juga. Tolonglah kita berubah, wahai Sani. Jadilah lebih profesional. Berhujahlah dengan profesional. Saya faham, mungkin tugasan anda ialah untuk mengganggu ritma perbahasan oleh pembangkang. Itu saya faham. Memang dalam satu tim parlimen, sebab dalam whip itu kan, akan ada orang yang ditugaskan untuk jadi pengacau. Akan ada orang yang ditugaskan untuk jadi penyerang. Akan ada orang yang ditugaskan untuk jadi pertahanan. Kita faham.
Saya juga merupakan orang budak debat parlimen. Saya tahu apa taktik dia. Tetapi apa yang anda buat ini bukan sahaja tidak mampu untuk mengganggu ritme perbahasan, bahkan ianya memalukan anda dan juga memberikan busuk kepada kerajaan anda sendiri. Jadi sekali lagi saya minta kepada anda, tolong berubah. Jadilah lebih profesional, wahai Sani. Tolonglah, jadilah sebagai seorang ahli parlimen yang memang diundi oleh orang Hulu Langat untuk membawa suara mereka ke parlimen. Ini tidak. Anda tak bawa pun suara Hulu Langat dekat parlimen. Anda tak cerita pun tentang masalah banjir yang kerap kali berlaku dekat Kajang tu. Sebaliknya, anda duk sibuk, duk mengacau ahli-ahli parlimen lain dengan kata-kata anda yang memang cukup menyakitkan hati. Allah saja tahu kenapa anda boleh terselamat daripada tindakan Speaker Dewan dek kena keculuparan mulut anda. Tetapi bila mengenangkan anda jugalah orangnya yang telah mengeluarkan perkataan ini, maka saya telah kata apalah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.